10-4-8. 10-4-8 lah. Weh, kalah je weh. Stop. Weh, stop. Rip, tak merah. Tas pertama dimenangi oleh Syafiq 9 minit 14 saat. Yang Ishan kalah 10 minit 48 saat. Aku salam guys, pegang tangan. Ni nak bang. Pegang tangan salam tampang ke. Ni udah baik. Betul-betul Ishan menang 10-15 saat Syafiq ni. Boleh dah kak apa ni? Biarlah. Kita nak settle nanti kan. Next content part 3 kita tengok siapa menang. Okay. Tu menang last satu game lah. Menang tu. Guys, aku menang dapat dia. Oi. Salam pula. Salam pula. Lu. Cakap lu sama gua. Ada guna guys tu kan. What's up Mr. Syahid dia. Alright guys, selamat tengah hari. Okay, sekarang ni konten kita, kalau siapa tak tengok ni konten yang lepas, konten yang ini. Kalau boleh tengok konten ni kita dah buat task 1 dengan task 2. So sekarang ni sambungan kita buat kat Perak. Jauh sikit lah. Kali ni kami balik Perak. So 3 dengan 4 adalah task hari ini. Okay, faham hampa? Faham Hari ni punya konten aku dah tulis task-task apa yang kena buat. Tapi kita tak boleh lari-lari kat sini. Dekat sini tak ada kolam pun. Sini semua kawasan kampung So kita main kat dalam kawasan ni lah, kawasan rumah je lah. Okay, so task 3 tengok siapa menang. And then task 4 tengok siapa menang. Sama, ada timer kak. Pandai-pandai lah hampa hidup. Aku dah tulis apa benda aku nak tulis. Aku dah buat apa benda aku nak buat. Aku macam biasa guys, aku jadi cameraman. Aku tak terlibat dalam cerita ni. Yang akan bertarung adalah Dipa 2 yang akan menang sebuah hadiah misteri lah. Okay, so ada apa-apa kata sebelum hampa bertarung? Saya rasa saya akan menang. Kalah Kalah kalah. So kita nak start sekarang ni. So jom, let's go. Sebelum tu guys, sabar lu. Sebelum tu guys, kita nak buat task ni ada certain benda yang Hishan tak tahu. So kita kena ajar lu kat dia. Kita ajar sekaligus lah. Sekali lalu. Dia kalau berpekak ke apa, lantak kat dia. Tak tahu kat dia. Dia tak mau dengar idea, tak mau menang task. Betul tak? Okay, so faham guys? So jom, let's go, kita ajar dia dulu. Kita ada motor legenda. Sini. Okay, sekarang nak tengok macam mana nak buka seat motor ni. Kami guys, kita orang pakai motor buruk ada kunci. sebab motor buruk nak buka untuk task dia ni. Macam mana nak buka? Tengok macam mana cara buka. Hang tak boleh tarik tu oi. Hang tarik nanti cabut lah. Ini kunci kereta. Tak boleh tarik, hang kena buka seat. Game dia hang kena buka seat. Tepi, biar aku tengok. Aku cuba. Dah. Orang suruh ajak, hang pun ajak lah ni. Macam ni, motor-motor lama-lama. Ni. Cuba tu deh. Tutup, klip. Okay dah. Masalah apa binatang ni? Dah, lepas. Okey dah. Sekarang ni ambil kunci ni. Jom. Task seterusnya. Nah, ajak dia. Cara nak start kereta dengan buka aircon. Jangan nak sebelah. Ni Ishan jadi passenger. Dekat tak hutan tahu, dia time saya aku baling ni masuk sungai terus kunci. Ni dah masuk kan? Pusing. Tekan brek. Tunggu. Ni bukan ni, tekan brake pula dah. Kereta ni tak perlu brake. Tekan brake. Okay, tunggu sekejap. Lagi panas sekejap. Okay dah. Dah baru tekan. Dah on, tekan aircon. Habis. Okey, tutup aircon. Dah habis lah. Tutup ni ah. Tu je. Faham? 2 minutes later. Tapi lah aku nak start. Tunggu, aku biar buat dulu. Nice. Acah. Okey. Sudah. Dah. Lambat lagi anak bawa kereta. Aku boleh bawa kereta. Tak kereta dah boleh bawa kereta. Jom kita tengok task pertama. Okay guys, so saya rasa saya akan menang kot. Mungkin saya rasa saya macam boleh start kereta tu terus boleh jalan lah. Nanti kan biar dia kalah guys. Saya power. Okay guys, so macam yang korang dah tengok sebelum ni, task 1 saya menang. Task kedua dia sabotage je guys, sebab tu dia boleh menang. So kita akan tengok task 3 macam mana. Kita tengok. Mungkin dia menang, bagilah dia menang. Tapi saya pun apa kurangnya.
Okay guys, jom kita tengok. Let's go. Okay guys, antara hampa dua siapa nak start dulu? Mai cerita sikit. Saya mak. Saya nak siap dulu. Nampak gaya macam Hisham sembang darah sangat kan? Kita tengok macam mana nanti. Saya akan Okay, Eh, tapi dapat? dia kata aku dengar-dengar dia kata dia akan sabotaj. So, dah kunci dah baling dah tu kan. So masing-masing ada strategi masing-masing. So korang nantikan je lah, okay? dia cakap dia cakap tak benarkan. Dia tak ada cakap apa-apa Apa dia cakap pasal ni? tas. Benda hang. Apa benda hang? Oi, baikkan guys. Okay guys. So jom, nantikan. Let's go. 3, 2, 1. Start. Tak, dia suruh jalan itik, tak perlu kepek-kepek telinga. Ha, awak. Boleh. Okey, aku budak. Ya Allah. Sampai dapur. Okay, setiap kali jatuh, tak balik. Naik. Tolong. Weh, macam Tak tu nak, lah. tak boleh. Dia yang kena guys. Ya Allah sakit dia. Sampai ujung. Oi, saya nak buka sini. Ha. Pintu je lah. Boleh? Tak tahu, dia tak tahu mana betul main. Tinggal sini lah, siapa suruh tak dengar. Kata-kata tadi. Ha, dah lah. Jom. Nasi goreng satu ah. Nasi goreng tom yum. Negara Tom Yum. Mana ni? Negeri mana ni? Negeri mana? Negeri Taiping. Abang negeri Taiping. Oh, negeri Taiping Tak ada lah. guys. Negeri KL. Memang saya dah tadi jom, saya tadi sini. Awak letak sini, kemar balik lah. Masa berjalan. Elok. Macam mana ni? Macam mana tu? Ini. Jalan lah. Tak payah dah laju. Ni relax lah. Santai lah. Ni. Ada malam ku sedih, ada malam ku lari sampai okey hilang. Apa lagu ni? Punjabi ke lagu Hindi ke? Okay. Pel pel dil ke pa. Betul lama. Di men. Okey, tukar lagu tepuk. Tepuk. Tak masuk. Pandang bawah dia tunduk alamak, lupa diri alamak. Sorry bro, kami benar lagi. Ya, okey. Okay, dah. Satu lagi. Last aku dengar. Goyang bola. Goyang kepala, goyang. Ane wati ponai ni. Bisa nak? Dah. Joget. Kat mana tadi? Mana? Oh, Oi. Sini. Sabar aku. Okeylah, kita tolong lah. Menari atas batu. Mana batu? Betul kan batu? Ha. Mari. Boleh. Boleh lah, batu lah tu. Tangan. Dah. Ada orang main dulu. What the fuck? Aku betul lah. Oh, ni apa mesin? Sat. Bodoh lah. Tak nak dekat aku makan bukan. Mana? Lah bagi mat. Dah jalan terus saya. Masya, macam mana start kita? Okay. Aku jalan terus. Hancur. Bye. Oh, ya Sat. 5 minutes later. 10.15 aku tamatkan masa. Ya. 15. 10. 5:15 mangkuk. 5.15 guys. So sekarang ni kita start ke timer. Ready? Okay. 1, 2, 3. Okay, timer start sekarang. Santai bro.
yeah, yeah. Santai bro. Yeah, yeah, yeah. Sikit-sikit dah. Lebih-lebih bro. Kau lebih-lebih. Nak ni. Buat kerja senang ambil ni. Awak ambil ni masuk. Ni nasi goreng Cina. Apa? Tak apa. Nasi. Bubuk tenyo. Masak ini dia. Okay guys. Tak boleh letak. Letak. Okay guys, settle. Tunggu kan. 5 kilo kan. Oh, tidur. Belum nyanyi lagi nak balik. Tidur. Okay guys. Nyanyi lagu apa? 3 lagu. Siapa ha? Okay, ni lagu goyang kepala. Goyang kepala. Goyang. Itu kita duit. Duit lah. Tak nak. Kita buat lagu sendiri. Tak nak. Almadolma. Almadolma sare marma. Satu. Baru satu. Alamak. 3. Dia tak tulis beberapa lagu. 3. Dia cakap lagu. Dia ingat dah apa? Dia ingat dia boleh buang kasut aku. Bodoh. Dia ingat apa? Cari solution lain. Ni baru betul batu. Ni baru orang panggil apa? Batu. Hok, kejam. Menari lah. Betul-betul. Tak nak dul. Tolong. DJ pasang dul. Sampah. Ya. Buka. Come on. Ni. Ni apa masih ambil signal? Ni apa? Semua. Weh, patah lagi weh. Okay guys. Hai. Wow, hujan ke bang? Dah, end. Okay guys, sebagaimana yang korang tengok, tas 3 dimenangi oleh Syafiq. Yang kalah oleh Ishan dengan berbalas masa. Ishan 5 minit 10 saat 15 saat dan Syafiq 5 minit 40 saat. So korang tengok kan, dia orang bercacat cela, selelok, belok dia orang dekat tas 3 semua benda kan. So sekarang ni 2-1 game. 2-1. Okay. Sekarang ni last tau, final. Untuk tas 4 ni final. Lepas tu ada Haida Mystery kalau siapa menang. Hampa tak habis gaduh lagi lah. Kata ni tak berhati. Okay, sekarang ni tas 4 final tau. Okay, haram betul ya depa ni. Aku panas hati. Tak boleh duduk diam. Ni dah. Ada jom sikit. Apa lah. Okay dah, jom start. Let's go. Part number 4. Ingat 3 kali dia try. Ui lah. Strategi. Bengkok. Okay, salah. Satu boleh kan? Ke 3 kali? Man, tolong ah. Man, nak. Betul lah tu. Betul. Aku bagi dia clue guys. Aku baik sebenarnya. Bukan sedih. Ni kunci dia. Aku tunjuk. Ni. Try. Tak, try lah dulu. Jangan! Ni bengkok ke nampak? Bengkok. Oh tu. Okay. So, saya tahu dah jawapan apa. Jawapan dia disqualify. Ni. Oi, fikir betul-betul. Ni kali terakhir.
Jangan pukul boleh tak? Boleh lah. Jangan pukul boleh tak? Please. Ya Allah. Ya, okey lah. Dia sebab kalian minta clue. Betul Hasil. Antara 4 ni lah. Pilih yang betul. Antara 4. Okey, antara 4. Antara 4 lah. Pilih yang betul lah. Salah satu yang betul. 4. Pilih. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Pilih. Tapi boleh cuba sekali je. Okay, jom guys. Mari kita lihat. Masanya udah. Apa kata hampir Paris dulu? Tengok. Tengok Paris. Mungkin je. Macam je. Macam tak. Masuk je. Just do it. Jangan pukul boleh. Aku bantai lagi. Weh, aku marah tak tahu. Mak aku tengok video ni. Mesti kena lah. Mesti kena. Masuk jalan. Yang best. Okay guys, aku nak beritahu korang something lah. Tadi kunci ada pegang kan. Tadi lah sebelum ni lah. Dia ada fikir lah. Tu kunci betul. Aku dah nampak kunci tu. Tapi dia dah kaca aku tu silap dia. Tadi aku dah kata dah. Duit. Tu benda yang betul. Tapi dia tak buat. Tas ni bukan bagi macam itu. Tas ni cari kunci. Try je lah. Boleh lah satu je weh. Please. Tak boleh. Dah bagi clue. Apa kata-kata hang? Diamlah. Ui. Nak bantai boleh? Tak payahlah. Dah, hei. Duduk lah. 2 minutes later. Kunci tak nak masuk. Ya. Macam ni. Aku ajar. Dia kalau depan tak nak masuk, pusing belakang. Bunga dekat belakang. Dah lah. Okay, depan tak masuk. Okay, belakang pusing. Belakang. Pusing. Rasa macam salah. Gimana? Nampak? Kunci. Kau sebab apa? Anda sebab apa tak boleh buka? Sebab anda macam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak buka. Bismillah dekat 40 sangat. Semua bentuk. Sadaqallahul azim. The game is end, guys. Ya Allah, kau bagilah dia galah juga. Amin. Aku contoh kalau aku tak dapat buat kau sama je 2-1. Dah menang dah. Dah start. Dah atas. Dah start. Pergi. Hantai Chan. Patah aku punya tripod, aku gigit dua-dua ekor. Dua-dua weh, patah ni. Jangan kunci tu. Semua betul tu. Ishan, aku Ya, cepat. one try je lah. Aha. Aku bukan tahu kan. Cepatlah. Sik, duduk je. Kau macam budak tu. Duduk jerit-jerit kat sini. Aku dah try lah weh. Sebelum kau try, aku dah try. You faham? I'm a Thanos legend, man. Ui, baling je noh. Mak tu. Ni mana ada ni? Dia main macam ni. Dah. Kalau masih. Go. Nah. Nah. Okey. Enggak ada, Deng. Lagi satu, guys. Dan kau dengan aku qualified. Lagi last. Cari lah sendiri. Ni kita main sorok tau. Tekan kunci lah, bukan cari kunci. Cari ah. Tempat easy boleh cari. Nah. Okey, ya. Last. Kalau salah. Apa nak kalut-kalut macam orang tu? Ni sudah bukan tu. Bukan. Mungkin. Bukan.
Kan. Hey. Apa perasaan anda tipu? Apa perasaan anda tipu? Bro, what are you talking about, man? Meanwhile, I just qualified. Kalau aku dapat access ni, Guys, kalau dia dapat buka baju dalam tu lagi apa-apa lagi. kurang-kurangnya aku dapat juga pergi depan daripada hang. Semua bukan tu. Tolong. Sorry, don't my class. Dah, kenal. Satu, 2, 3, 4, 5. Ngeneng. I think aku lupa sesuatu. Kewak kan? Apa? Kewak. Macam salah. Kewak. Okay guys. Pause. Buka adik. Tengok. Guys. Buka macam orang tu. 10 minit buka. Tu pun tak dapat buka. yeah, boy. Tenang lah Ishan. Halang lah. Ada lagi 10 minit tau. Boleh halang. Cepat lah. Cepat tunggu. Tunggu kan. Halang. Cepat. Loceng kat sana. Halang. Hanya buku dia tu tak coming content tu. Hanya buku dia. Cepat halang lah. Tengok timer tu. 1 minit. Cepat halang. Okey. Tolong. Duduk. Syan, main duduk Syan. Semalam makan apa? Main duduk. Tak kita borak bincang. Duduk. Aku tak boleh duduk. Aku haram. Duduk. Semalam makan apa? Makan tom yum. Tom yum. Okey, Syan. Lepaskan aku Syan. Aku nak menang lah. Naila. Tak payah, saya. Okay guys. It's time for winning guys. Jangan menang dek. Jangan menang. Oh, shit, not good. No! Okay guys, bagaimana yang korang tengok 3 dengan 4 dimenangi oleh Tapi 4 tu kan disqualify. Tak, aku rasa tak disqualify. Cuma Hisham ada masa dah habis. Syafiq Mia dapat dalam 10 saat. Lepas 10 saat lah. Kayaknya dia ada baki lagi 10 saat. So Syafiq dapat completekan satu task tu dengan baik. Hisham dapat completekan sebab Hisham sangkut dengan kunci. Faham? Hisham pegang main kunci tu, Syafiq pakai kunci tu juga buka. Game kali ni Syafiq yang menang. Ada hadiah misteri kita nak bagi. So Syafiq menang game ni. Duduk kat sini, duduk sini. Duduk sini. Syan, hang bagi kat dia. Jangan buka, hang bagi kat dia. Jangan buka, hanya buka. Tak boleh, bau pun tak boleh. Okey, Syafiq menang. Aku tengok je, aku seorang yang tengok. Hana ah. Serius lah? Ni ada ni. Gila ada. Terus. Okey, so hampa enjoy tak? Semalam pun aku dia pun menang ke atas 2. Dia pun hebat lah. Jadi aku nak bagi dia lah. Tak serius. Dia nak sedekah mesti ada macam ni. Aman. Tak, hampa duduk belakang aku, tak nampak. Dia task 1 aku menang tu. Task ketiga pun aku menang. Task keempat dia task kedua dia menang. Jadi aku nak bagi dia lah. Sebab nak bagi dia pun menang tak betul kan? So nak bagi dia. Baik pula hang lah ni. Dah ada tengok ni. Tapi serius dia the best. Aku tengok orang macam gila. Aku nampak tadi ada. Ni London mai, England. Semalam sampai ni dekat rumah. Kita buka tengok. Suka tak? Sebab Syafiq suka kan? The last car. Okey.
Okey kan? Kita je lah tahu kan. Jumpa. Kita dah menang Shan tu Shan. Jumpa kan di konten akan datang. Do like, share, comment dan subscribe. So bye. Peace. Tapi hadiah betul lah. Kasut lah.